Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni bila rezeki kita sikit, sebab kita ada rezeki banyak pun kita tak berperanan dengan rezeki yang banyak tu. Kerana Allah bila beri kita kekayaan, itu amanah untuk kita berperanan. Jaga anak yatim, jaga orang susah, jaga kaum kerabat yang susah. Ini peranan kita. Tapi tak ada peranan tu. Duitnya banyak, orang miskin tak dibela, anak yatim tak dibela, orang berhutang tak ditolonginya, orang susah tidak dibantuinya. Dia duit banyak, banyak buat apa simpang untuk dia? Maka Allah ambil balik. Kamu tak jalankan tugas. Tak jalankan tugas. Kena ingat, setiap harta kita itu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Mereka orang beriman mengetahui pada harta mereka ada hak orang lain. Tuan-tuan yang kumpul harta, tuan-tuan yang pernah ingat ada hak orang lain. Saya cari, yalah awak cari, tapi siapa yang beri? Saya cari siang malam pagi petang, tiba nak bagi orang free dan percuma. Lalu kita tanya siapa yang beri? Memang awak cari siapa yang beri? Allah.